Wanita Pakatan Rakyat menyifatkan usaha kerajaan mengangkat peranan wanita negara sebagai janji kosong. Ahli Parlimen Bukit Mertajam, Chong Eng, ada statistik berkaitan. Sehingga kini, ahli parlimen wanita berjumlah 23 orang, iaitu 10.36%. Statistik ini tidak menunjukkan perubahan ketara yang dikehendaki dalam 3 penggal pilihan raya yang lalu. Daripada 29 orang menteri, hanya terdapat 2 orang menteri wanita, iaitu 6.9%. Dari segi perkhidmatan awam pula, di peringkat tertinggi, peratusan wanita tidak mencecah 50%, 15%, ketua setiausaha 4.8%, ketua pengarah 11.8%, dan ketua pegawai eksekutif 14.1%. Ujarnya lagi, keserataan gender yang diminta bukanlah bersaing dengan lelaki tetapi sekadar memenuhi hak kepentingan wanita. Penarus utamaan gender bukanlah bermaksud bersaing kuasa dengan lelaki. Ia merupakan suatu usaha menjelaskan dengan adil keadaan dan keperluan sebenar 50% daripada penduduk Malaysia, iaitu wanita. Nada yang sama disuarakan Ahli Parlimen Ampang, Zuraida Kamarudin. Kita lebih jauh ke depan daripada Barisan Nasional itu. Barisan Nasional 50 tahun masih tidak boleh lagi menyempurnakan agenda wanita ini, sedangkan kami muafakat ini yang 10 tahun yang kita bentuk sudah boleh meletakkan seramai 9 orang ahli parlimen wanita dalam Dewan Rakyat ini. Bercakap pada sidang media sama di Parlimen siang tadi, Ahli Parlimen Rantau Panjang Siti Zailah Yusof berkongsi pengalaman PAS memerintah Kelantan selama 20 tahun. Selama dah hampir 20 tahun, di Kerajaan Kelantan cuba haruspadanakan penglibatan wanita dari semua sektor. Sebagai contoh, sekarang ini di Kelantan ada 60 orang penghulu wanita. Di antara negeri pertama yang mewujudkan penghulu wanita di peringkat DUN dan Parlimen. 60 orang penghulu wanita. Dan kita ada lebih daripada 300 orang pegawai dakwah wanita. Dan kita ada juga ahli majlis daerah di kalangan wanita. Dan begitu juga di kalangan wanita bukan Islam pun kita bersama juga. Dan kita lihat bagaimana kita ada urustia khas yang diwujudkan di bawah Esko Wanita, iaitu urustia pembangunan wanita, yang untuk kita melaksanakan apa-apa dasar yang untuk meningkatkan lagi perkhidmatan kita lah kepada wanita terutamanya. Dan kita banyak tengok bagaimana dasar-dasar yang dibuat di Kelantan yang mesra wanita. Wanita Pakatan Rakyat mencadangkan kerajaan Malaysia mewujudkan mekanisme keserataan gender dalam petunjuk prestasi utama KPI jika kerajaan jujur mengangkat peranan wanita negara. Turut menyertai sidang media itu Ahli Parlimen Titiwangsa Dr. Lok Lok Ahmad Razali.